Apakah Heto geganti keadaan pepejal dan di mana ia digunakan? Pernahkah anda terfikir bagaimana isyarat elektrik kecil yang hampir tidak dapat dikesan boleh menghidupkan motor yang sangat besar atau memanaskan ketuhar industri yang menggunakan beribu-ribu watt tanpa anda mendengar sebarang bunyi klik pun? Bagaimana mungkin untuk mengawal mesin berat dengan kelembutan yang sama seperti komputer memproses klik tertikus tetapi tanpa sebarang bahagian fizikal bergerak di dalam Swiss? Dalam video hari ini, kita akan menyelami dunia geganti keadaan pepejal yang dikenali dengan singkatan SSR daripada bahasa Inggeris Solid State Relay. Jika anda pernah membuka panel elektrik lama, anda mungkin pernah mendengar bunyi klik yang khas setiap kali lampu menyala atau motor dihidupkan. Tetapi, kenapa bunyi itu semakin hilang dari kilang dan peranti moden? Apa yang telah berubah dalam cara kita menguruskan elektrik sehingga kita boleh meninggalkan bahagian yang bergerak? Untuk memahami perkara ini, kita perlu faham bahawa kejuruteraan sentiasa mencari kecekapan dan ketahanan dan geganti keadaan pepejal adalah kemuncak evolusi ini dalam kawalan kuasa. Tetapi sebelum kita bercakap tentang teknologi semasa, adakah anda tahu bila kisah ini bermula? Walaupun nampak seperti teknologi masa depan, yang mengejutkan, geganti keadaan pepejal sebenarnya telah dicipta pada tahun 1971 oleh syarikat Crydon Controls. Pada masa itu, dunia hampir sepenuhnya bergantung kepada geganti elektromekanikal yang berfungsi seperti Swiss yang diaktifkan oleh elektromagnet. Bayangkan, satu kekelung kecil yang menerima tenaga menghasilkan medan magnet dan menarik satu tui logam untuk menutup sesentuh. Sangat mudah, betul tak? Tapi bagaimana kalau saya beritahu anda bahawa pergerakan fizikal itu, walaupun sekecil manapun, adalah musuh utama kepada jangka hayat sistem elektrik? Inilah sebabnya jurutera-jurutera di Crydon mencari satu penyelesaian yang berasaskan sepenuhnya kepada semikonduktor untuk menghapuskan titik kegagalan ini. Persoalan besar yang timbul sekarang ialah, jika tiada tuas fizikal yang bergerak, bagaimana geganti boleh menutup litar dan membenarkan arus mengalir? Jawapannya terletak pada fizik semikonduktor. Berbeza dengan geganti tradisional, SSR menggunakan komponen seperti Tri-X, tiristor atau MOSFET. Bayangkan komponen-komponen ini seperti pintu gerbang elektronik yang hanya akan terbuka apabila menerima arahan yang sangat spesifik. Tetapi di sinilah letaknya satu perincian kejuruteraan yang menarik. Bagaimana untuk memastikan bahawa voltan tinggi yang sedang dikawal tidak bocor kembali ke komputer atau sensor yang sedang menghantar arahan itu? Jika terdapat sambungan fizikal secara langsung, litar pintas pada beban boleh serta-merta merosakkan semua elektronik kawalan. Jadi, bagaimana jurutera menyelesaikan masalah keselamatan ini? Penyelesaiannya sangat elegan dan menggunakan cahaya sebagai penghantar melalui komponen yang dipanggil pengganding optik. Di dalam geganti keadaan pepejal, isyarat kuasa rendah yang datang dari pengawal anda akan menyalakan LED kecil di dalamnya. Di sebelah lain, di dalam pakej yang sama, terdapat sensor peka cahaya yang melihat cahaya itu dan apabila mengesannya, membenarkan arus utama mengalir melalui semikonduktor kuasa. Tiada wire yang menghubungkan input kepada output. Hanya terdapat pancaran cahaya yang merentasi ruang kecil. Ini mewujudkan apa yang kita panggil sebagai penebatan galvanik. Itulah sebabnya anda boleh mengawal pemanas 220 volt dengan beribu-ribu watt kuasa hanya menggunakan tenaga dari port USB 5 volt dengan selamat sepenuhnya. Anda boleh bayangkan tahap pelindungan yang dibawanya kepada sistem automasi? Sekarang anda mesti tertanya-tanya, jika SSR begitu hebat, kenapa kita masih menggunakan relay lama yang berbunyi klik itu? Untuk memahami perkara ini, kita perlu membandingkan kedua-dua teknologi tersebut. Relay elektromekanikal itu seperti Volkswagen Beetle. Tahan lasak, murah dan mudah difahami, tetapi ia mudah haus. Setiap kali sesentuh logam bersentuhan atau berpisah, akan berlaku percikan kecil yang dipanggil arka elektrik.
Lama-kelamaan, percikan itu akan mengarbonkan logam, meningkatkan rintangan, dan akhirnya menyebabkan sesentuh melekat atau menghalang arus daripada mengalir. Manakala, geganti keadaan pepejal pula kerana tiada bahagian bergerak, tidak menghasilkan percikan, tidak mengalami kehausan mekanikal dan boleh dihidupkan serta dimatikan berjuta-juta kali tanpa kehilangan prestasi. Tetapi adakah ia sempurna dalam semua situasi? Perkara penting yang perlu kita fahami ialah kecekapan tenaga dan haba. Dalam geganti keadaan pepejal, semikonduktor memberikan sedikit rintangan kepada aliran elektrik. Walaupun ia kecil, apabila kita mengalirkan arus yang tinggi, rintangan itu menghasilkan haba. Itulah sebabnya, jika anda perhatikan SSR di dalam industri, ia hampir selalu dipasang pada sekeping aluminium yang penuh dengan sirip, yang kita panggil sebagai pelesap haba. Tanpa pelesap haba itu, komponen tersebut boleh menjadi terlalu panas dan gagal berfungsi. Jadi, sementara keganti elektromekanikal dihadkan oleh kelajuan dan kehausan, keganti keadaan pepejal pula dihadkan terutamanya oleh keupayaannya untuk melesapkan haba. Sekarang, antara had ini, yang mana satu anda rasa lebih mudah untuk diuruskan dalam reka bentuk kejuruteraan? Terdapat pelbagai jenis model SSR untuk keperluan yang berbeza dan mengetahui cara memilih yang betul adalah sangat penting. Kita ada model AC di mana isyarat arus ulang-alik mengawal beban yang juga menggunakan arus ulang-alik model DC yang sesuai untuk sistem bateri dan elektronik digital serta model AC-DC. Selain itu, satu ciri hebat bagi sesetengah SSR ialah apa yang dipanggil zero cross atau persilangan sifar. Bayangkan, gelombang arus ulang-alik naik dan turun sebanyak 60 kali sesaat. Relay keadaan pepejal yang pintar menunggu saat tepat apabila voltan melalui titik sifar untuk menghidupkan beban. Ini mengelakkan lonjakan tenaga dan gangguan elektromagnetik yang boleh mengganggu peranti lain. Anda pernah perasan bagaimana sesetengah lampu berkelip atau peranti mengeluarkan bunyi apabila motor dihidupkan berdekatan? SSR dengan persilanan sifar hampir sepenuhnya menghapuskan masalah ini. Dan di mana kita boleh lihat komponen ini dalam penggunaan sebenar? Aplikasinya sangat luas. Ia lebih dekat dengan anda daripada yang anda sangka. Dalam industri, ia sangat penting untuk kawalan suhu ketuhar dan mesin suntikan plastik. Oleh kerana proses ini memerlukan elemen pemanas dihidupkan dan dimatikan secara berterusan untuk menekalkan suhu yang tepat, relay mechanical hanya akan bertahan beberapa hari sebelum rosak, manakala SSR boleh berfungsi selama bertahun-tahun. Dalam automasi rumah, ia membolehkan lampu dimalapkan secara lancar dan senyap. Malah, dalam pencetak 3D berketapatan tinggi, relay keadaan pepejal digunakan untuk mengawal pemanasan meja, memastikan suhu tidak berayun walau 1 darjah pun semasa pencetakan. Tanpa kelajuan tindak balas ini, ketepatan yang kita ada hari ini dalam pembuatan tidak akan mungkin dicapai. Saya membeli relay keadaan pepejal ini untuk mengawal pemanas elektrik dan saya perlukan ia tahan lasak, boleh dihidupkan dan dimatikan dengan lancar, semuanya untuk automasi rumah. Ia seperti saya mahu hidupkan dan matikan pancuran mandi melalui telefon bimbit. Ramai yang mencadangkan supaya saya guna peranti lain yang dipanggil contactor. Tetapi sama seperti relay biasa, ia juga menggunakan sistem elektromekanikal. Dan sistem itu akhirnya merosakkan sistem automasi saya yang sangat sensitif terhadap kitaran hidup mati. Dari segi keselamatan, relay keadaan pepejal menawarkan kelebihan yang sukar ditandingi dalam persekitaran berbahaya. Oleh kerana tiada percikan dalaman, ia sangat sesuai digunakan di tempat yang mempunyai kehadiran gas mudah terbakar atau habuk yang boleh terbakar, di mana sebarang percikan daripada relay biasa boleh menyebabkan letupan. Selain itu, operasi yang senyap merupakan satu kelebihan besar di hospital, studio rakaman atau pejabat, di mana bunyi klik yang berterusan akan menjadi gangguan yang tidak boleh diterima. Jika anda sudah sampai ke sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan jika anda belum melanggan. Tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video kami. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan pelbagai peluang membangunkan kemahiran yang akan memberi kelebihan dalam kerjaya anda. Dan anda, adakah anda sudah tahu perbezaan antara relay biasa dan relay keadaan pepejal?
Pernahkah anda menghadapi masalah dengan peranti yang berhenti berfungsi disebabkan oleh kehausan relay mechanical? Tinggalkan pengalaman anda di ruangan komen atau jika anda pernah melihat pelesap haba gergasi seperti ini pada mana-mana peralatan yang menggunakan SSR. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa anda di video seterusnya.